Bayangkan kehidupan yang sempurna, seorang doktor kacak bernama Bill dan isterinya yang cantik, Alice. Tetapi kadang-kadang, walaupun kehidupan yang sempurna mempunyai rahsia yang besar dan menakutkan. Bill dan Alice pergi ke majlis Krismas yang mewah di mana mereka bertemu orang kaya dan penting yang lain. Di majlis itu, seorang lelaki cuba menggoda Alice dan seorang wanita cuba menggoda Bill. Lewat malam itu, kembali ke rumah, mereka mula bercakap tentang perasaan mereka. Alice bertanya kepada Bill, adakah awak fikir kita benar-benar jujur antara satu sama lain? Bill berkata, sudah tentu. Kami saling mencintai dengan mendalam dan ikhlas. Alice kemudian memberitahu dia rahsia besar dan mengejutkan tentang masa dia hampir curang kepadanya. Dia berkata dia melihat seorang pegawai tentera laut yang kacak dan kuat dan merasakan keinginan yang kuat dan rahsia untuknya. Dia berkata dia bersedia untuk melepaskan segala-galanya untuk hanya satu malam dengan lelaki itu. Bill benar-benar terkejut dan sangat terluka dengan cerita ini. Dia tidak percaya bahawa isterinya merasakan tarikan yang begitu kuat darinya. Dia meninggalkan rumah, berjalan di jalan-jalan bandar yang sejuk dan gelap, berasa marah dan keliru. Dia terus berfikir, bagaimana dia boleh mahu bersama lelaki lain. Seorang wanita muda yang cantik bernama Marian mengikutinya ke jalan. Dia sedih kerana bapanya baru meninggal dunia dan dia memerlukan seorang doktor. Bill pergi bersamanya ke pangsapurinya, tetapi dia cepat-cepat pergi kerana dia terlalu kecewa untuk membantu sesiapa. Fikirannya hanya tertumpu pada kata-kata Alice. Dia berhenti di kelab jazz di mana rakannya, Nick, bermain piano. Nick memberitahu Bill kisah pelik tentang parti bertopeng rahsia yang hanya dihadiri oleh beberapa orang istimewa. Nick menjelaskan bahawa parti ini seperti kelab peribadi untuk orang yang sangat kaya dan berkuasa. Dia berkata, ia adalah tempat di mana mereka melakukan apa yang mereka mahu, jauh dari dunia. Bill berfikir, mungkin jika Alice boleh mahu curang, saya juga boleh meneroka keinginan rahsia saya sendiri. Dia memutuskan bahawa dia mesti pergi ke parti misteri ini. Dia menyewa tuxedo mewah dan mencari topeng yang pelik, menakutkan untuk dipakai, seperti yang diberitahu oleh rakannya Nick. Dia merasakan kegembiraan dan ketakutan yang aneh. Bill dibawa ke sebuah rumah agam besar dan gelap di desa. Dia perlu menggunakan kata laluan rahsia untuk masuk yang Nick berikan kepadanya. Di dalam rumah agam, udara tebal dengan misteri dan muzik yang pelik. Semua orang memakai topeng dan jubah panjang yang mengalir. Ini adalah parti rahsia itu. Orang ramai menari dengan cara yang perlahan dan pelik dan bergerak dengan tujuan yang senyap dan rahsia. Bill merayau di bilik-bilik, memerhatikan orang yang bertopeng. Dia melihat perkara yang belum pernah dilihatnya sebelum ini, perkara yang terasa dilarang. Dia segera dikesan oleh seorang wanita bertopeng cantik yang kelihatan bertanggungjawab. Dia bertanya kepadanya, mengapa awak di sini? Awak bukan milik di sini. Bill takut, tetapi dia cuba bertindak tenang dan berkata, saya dijemput. Saya hanya di sini untuk melihat. Tiba-tiba, seorang lagi wanita bertopeng yang kelihatan sangat biasa, memegang tangan Bill. Dia menariknya ke bilik yang tenang, jauh dari orang ramai. Di bilik yang sunyi, dia berkata, tanggalkan topeng awak. Saya mahu melihat awak, tetapi awak tidak boleh memberitahu sesiapa nama saya. Bill menanggalkan topengnya. Wanita itu mula menciumnya, tetapi sebelum apa-apa lagi boleh berlaku, seorang lelaki tinggi bertopeng menghentikan mereka. Lelaki ini mesti pergi sekarang, kata lelaki tinggi itu kepada Bill, menunjuk ke arah pintu. Dia tidak berhak berada di sini. Bill terpaksa meninggalkan majlis itu. Semasa dia dihantar pergi dengan kereta, dia melihat wanita misteri yang bertanggungjawab itu memerhatikannya dari tingkap. Selama beberapa hari berikutnya, Bill taksub dengan parti rahsia itu dan wanita yang cuba bercakap dengannya. Dia rasa dia mesti tahu lebih lanjut. Dia cuba mencari rumah agam itu, tetapi ia seolah-olah telah hilang. Dia menemui kedai kostum dan bertanya tentang pakaian istimewa yang dilihatnya di sana. Pemilik kedai berkelakuan pelik dan berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang parti rahsia atau topeng itu. Bill mula berasa seperti dia sedang diperhatikan. Dia membaca akhbar dan melihat tajuk utama yang mengejutkan. Wanita bertopeng yang telah memberi amaran kepadanya di majlis itu ditemui mati. Bill takut bahawa dia menyebabkan kematiannya hanya dengan pergi ke parti itu. Dia berasa bersalah dan terperangkap oleh pengembaraan rahsianya. Dia bergegas ke balai polis untuk menceritakan kisahnya, tetapi seorang rakannya yang berpangkat tinggi menghalangnya. Rakan itu berkata kepadanya, lupakan semua yang awak lihat. Itu hanya permainan pelik. Rakan itu membuat Bill faham bahawa orang di parti itu terlalu berkuasa. Jika dia bercakap, dia akan menghadapi masalah serius. Akhirnya, Bill pulang ke rumah. Dia melihat isterinya, Alice, sedang tidur.
Di atas bantalnya terdapat topeng yang pelik dan menakutkan yang dipakainya ke parti itu. Dia mengejutkannya dan mengakui segala-galanya, berjalan di jalan, kelab jas, kata laluan, dan parti bertopeng. Dia menceritakan seluruh kisah gelap itu kepadanya. Alice mendengar seluruh pengembaraannya dengan senyap. Apabila dia selesai, dia berkata, "Saya minta maaf, tetapi pengembaraan awak bukan bahaya sebenar. Ia hanya mimpi untuk awak." Dia menjelaskan bahawa perjalanan rahsianya hanyalah cara untuk menangani kemarahannya tentang keinginan rahsianya sendiri. Mereka berdua mencari sesuatu. Bill mula menangis. Dia berkata kepadanya, "Saya sayang awak. Saya mahu kita bersama sentiasa, selama-lamanya dan selama-lamanya." Alice memandang matanya dan bertanya, "Apa yang awak fikir kita patut lakukan sekarang?" Bill berkata, "Kita perlu jujur antara satu sama lain. Kita perlu mengatakan kata-kata penting, kata-kata sebenar dan melakukan perkara sebenar." Alice mengangguk dan bersetuju. Dia berkata, "Saya fikir kita patut melakukan sesuatu yang sangat penting." Bill bersedia untuk mendengar. Mereka melihat satu sama lain, bersedia untuk memulakan perkahwinan mereka sekali lagi, kali ini tanpa sebarang rahsia lagi. Kisah ini adalah tentang betapa sukanya untuk jujur, walaupun apabila anda sangat mencintai seseorang. Ia mengingatkan kita bahawa bercakap adalah perkara yang paling penting. Langgan Malay Repo untuk lebih banyak rahsia filem yang dijelaskan dengan mudah.